Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, Tanjung Aru, Kota Kinabalu pada 2 petang bagi mengadakan lawatan 2 hari ke Sabah. Ketibaan Anwar disambut Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nur bersama barisan Menteri Kabinet Negeri serta Ketua Agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Anwar yang juga Presiden PKR akan menghadiri program rapat umum dan Himpunan Keadilan sempena 27 tahun reformasi di 3 daerah di Sabah. Sejurus tiba, beliau meluangkan masa melawat Jambatan Kampung Rampayan Manggatal sebelum meneruskan tinjauan ke jeti Sungai Inanam bagi sesi lawatan pasca banjir di kawasan Inanam. Perdana Menteri kemudian melawat Dewan Pisom Puruan di Kampung Kobuni Inanam sebelum menghadiri program kedua di Pusat Komuniti Desa Merotai Besar Tawau. Beliau seterusnya akan menghadiri program ketiga di Dewan Yu Yuan Sandakan.